Okey, bingang betul Uncle. Senang banyak satu. Boleh bang. Tolak sikit bang. Ada kan? Ha. Sakan. Sakan ni. Oh, kena. 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 Wih, koyan ni. Wih, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku shadow angler, kasih punch cikgu, semua hutang belantara aku redah. Jatuh bangun aku rebah sampai demam kebah. Aku pernah dikejar hantu, kepala hantu pun aku pernah pegang. Rezeki tak pernah salah alamat mau, kalau kata mau kata kalau she di zoom, cikgu tak nail aku. Pampanya siapalah aku, asal pergi mencingakui si borang dulu. Hati bini kena jaga, kalau kumpau aku fed up, aku paling lampu, akulah shadow. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Welcome back to Shadow English. Alhamdulillah aku mari repeat balik di sangkang yang menggasak tempoh hari geng. Kali ni kita nak tengok apa akan jadi, sama ada lagi rezeki. So aku hari ni tak keseorangan, datang komplot bersama dengan dua orang cikgu dulu kita, sama dengan cikgu Shidi dan juga cikgu Bang Bobby KRSC channel. Kasih pang ni. So harapan kita hari ni, tiada harapan geng. Sini tak ada karang geng. Kalau ada karang aku turun geng. So aku akan cari tempat karang. Aku mencari ikan, bukan cari konten. Okay, sikit banyak geng. Jangan lupa geng, like, komen dan subscribe di channel KRSC channel geng. Abang Shidi aku tengah intro dah. Dia dah on dah tu. Pak. Dia dah on dah. Koyan dia. Apa dia tengah hujung tu. Laju dia. Sampai terus jadi tu. Nampak ikan tengah makan. Memang syak tu ya. Kasih pang ni lah. Cikgu Shidi geng. Jangan lupa subscribe. Hari ni kami mai sangka satu lagi kat Pulau Tojok. Kita harap kita dapatlah 2-3 ekor. Yes. Beda boleh lok-lok. Yeah. Stay tune geng. Tak payah masa, aku nak set up sekejap. Stay tune aku sampai ke akhir episod ini kali. InsyaAllah rezeki Allah tak pernah salah alamat. Andai kata sudah tertulis untuk ini hari, InsyaAllah geng tak pernah salah alamat. Okay, so stay tune. Teknik memang aku akan 100% menggunakan teknik handline lah, ataupun koyan. Jangan hidup geng. Okay, so koyan pertama geng. Dia pun lawan. Okay. Koyan ni aku kita tengok mana seterusnya. Lubang. Tak ke? Okey. Jom, meh. Ikan mana ni? Meh, ikan. Ikan mana ke? Okay, geng. Okay, geng. So ni letak sini geng. So tarik panjang sikit supaya nampak ikan tarik geng. Okay, seterusnya geng. Sama lagi 10. Sana berapa? 14. No. Otai tu. Sebab dah ilmu daripada cikgu Shidi. Oi. Ikan. Okay kan, let's go, jom.
Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So kita pergi tengoklah kat mana ada tempat lubang-lubang. Okay, kan? So selesai untuk road. Sebab di sini kawasan kat sini sangkak kosong. So bolehlah letak road. Kalau letak kosong-kosong sana tu ada ni sangkak. Kalau kawasan sangkak, sana sangkak, sini kosong, tak ada sangkak. So dia jadi tengah-tengah. Jadinya kita berpeluang kita ambil panggil pakai kesempatan tu kita letak road. Okay. Di masa yang sama panggil apa kita dikelilingi oleh koyan. Kita tengoklah dalam masa sama mata kita kena lihat. Kita tengok koyan kita sama ada sudah ditarik ikan ataupun sudah terlekat di mata kai ikan itu. So kita tengoklah sama-sama. So kalau apa pasal Cikgu Syiri sudah on jig, mana takut senangin dah balas. Belum ada koyan yang belum disambar oleh ikan. Sama-sama kita perhatikan. Bambok strike lah geng. Bambang dah geng. Mesin pertama geng. Mantap. Ya, ada tekok, mesti ada banyak ekor. Tak ada jauh. Ada tekok je. Tekok sikit. Ada geng. Ha. Abang Duri sudah naik. Buah mula duri geng. Buah mula duri. Aduh. Duri geng. Tengok bambok secaru. Double strike geng. Double. Ni dah lepas balik kan. Sakan. Makan lagi. Baru letak ya geng. Wih, ada geng. Memang menjadi. Ui. Jauh geng. Kasar ah. Lubang pokok ni. Padu ah. Jauh tu. Ni. Ya. Ikan lagi. Ada gitu lalu. Ada. Ini besar geng. Besar. Tengok dalam ni. Kebau mati geng. Sia-sia mati. Tengok geng. Kilo ni kita kebau ni mati ni. Celah lubang pokok geng. Ni kat 5 kilo tu. Pok luku kalau dia mati tu. Tangkuk mata kai aku dia. Oh, strike. Strike kebau. Kembung ni. Kembung. Bosak geng. Bosak geng. Dia tak muat. tak celih naik lubang pokok geng. Celih. Ush, Belah 12. tak celih geng. Buat kali tu, buat pelari ni, buat kai. Dia geng. Ush, Yo, apa hati kami nak buat naik kau geng. naik kau. Nak kena lepas tadi busuk. Busuk kan. Bau dia patut bau dia geng. Dia geng. Hush. Kan. Gila. Bosak ni. Dia apa hati lah. Lama mati ni. Oh, boh. Oh gila busuk. Ish, kat 5 kilo lebih. Dekat ni 5 kilo. Okay geng, aku nak ajak sikit lubang ni sebab dia main sangat depan-depan aku.
kena. Kena geng. Kena. Kena geng. Kena. Kena geng. Kena geng. Oh, kena geng. Alhamdulillah geng. Oh, akhirnya geng. Akhirnya geng. Lepas. Orang lembat. Geram sangat kan. Tembak lah. Geram sangat kan. Boleh duduk tayang kat aku sangat. Tengok ni strike gambar. Keloban. Dia duduk tunjuk kat muka. Geram. Sebab kami tak buat OT. Tapi dia sembat dengan K3 dia geram. Akhirnya. Tunjuk lagi. Tunjuk lagi. Tarik besar-besar ni. Ada besar. Sana besar. Tu. Allah tak lekat. Tak lekat. Ui. Tu bukan ikan bulan tu. Tu dah macam ikan talang lah ni. Oh, kena geng. Kena. Aku tak pastikan apa geng. Tak tahu ikan apa geng. No. Okey, selamat lepas geng. Duduk hidup lagi. Tak lekat kat mana? Udang dah hidup lagi. Duri bang bala udah hidup. Mampus. Aduh, abang lah. Bang, koyak abang dah ambil semua dah bang. Ha? Koyak dah kutip semua. Wih, koyak ni. Wih, koyak ni. Wih, dah. Wih. Boleh geng, boleh. Wih, alhamdulillah. MG geng. Alhamdulillah geng, MG. Udah bekaran gigi. Boleh geng. Boleh, alhamdulillah geng. Aku tak kemas-kemas dah. Allahu akbar, alhamdulillah. Wih. MJ dia semua ni loh. Jenis memang macam ni ke bang? MJ calak. Buah koyak lah geng. Ada juga lesen. Terbaik. Ada juga lesen geng. Habis telan. Mantap lah. MJ geng. Terbaik. Masih di on goyang geng. Tak apa, dah bawa. Bang, pelayar bang. Alhamdulillah geng. Kapu lah. Kenapa waktu kecederaan boleh makan bang? Alhamdulillah geng, ni cukup. Alhamdulillah.
Masih di geng. Mau juga. Mau juga. Duk minta tadi. Duk minta tadi ya. Dah minta tadi. Alhamdulillah. Simpan lah sekarang ni. MG. Yes ah. Mantap lah. Kita dapat sekok, kita bangga. Bangga dah. Kita dapat sekok, bangga dah kita. Nyok. Penyudah dah macam tu lah. Misi berjaya geng. Alhamdulillah bolah geng. Tempat yang sama geng. Alhamdulillah. Ada rezeki. MJ lagi eh? Syukur Alhamdulillah. Saya tadi geng. Makan ikan. Ha? Kau aku nak buang dulu. Nak simpan, nak angkat koyan lah. Tu geng. Geng. Mantap lah. Alhamdulillah. Oh, padu. Rezeki ya. Padu. Wah, ini hari aku kalah geng. Terbaik lah geng. On koyan lah, memang kami target main koyan. Ni sebenarnya aku pun tak jangka dia makan ni. Sebab aku nak angkat koyan dah. Kami dah pukul 6 nak balik lah. Kami dah kemas-kemas dah geng. Kemas belakang lah. Syukur Alhamdulillah. So untuk trip ini kali aku rasa setakat ini sajalah pertemuan kita. Syukur Alhamdulillah rezeki yang diberi walaupun di minit-minit yang terakhir, yang orang panggil minit-minit kecederaan okay. Walaupun tidak menggasak, tetapi untuk kami bertiga Alhamdulillah untuk ini hari berpuas hati, bersyukurlah apa yang diberi untuk ini hari. Kita bertemu lagi geng di lain episod, di lain hari dan waktu yang sama di dalam Shadow Anglers. Okay, so aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.